Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Insyirah binti Nur Faizrul. Dan saya Nurul Hadirahani binti Muhammad Zali, kru TV PSS Ibnu Sina. Kini berada di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025. Pesta buku tahun ini diadakan di Pusat Convocation City Shah Alam bermula dari 28 November hingga 7 Disember 2025. Minggu kurikulum kali ini menampilkan lebih banyak aktiviti seperti membalinting, membuat gadget, memasak dan banyak lagi. Semua aktiviti mendapat sambutan yang hangat dari seluruh warga SKJK. Bersama saya ialah Puan Alia, salah seorang guru pengiring. Puan, apakah manfaat lawatan ini kepada murid? Kita ada banyak manfaat, tetapi secara umumnya untuk mendekatkan murid-murid, mendedahkan murid-murid kepada bahan-bahan yang berilmiah. Selain daripada itu, kita ada banyak juga bahan-bahan yang boleh merehatkan minda seperti komik-komik. Maksudnya murid boleh datang sambil belajar. Terima kasih Puan. Sama-sama. Bersama saya ialah Akak Arisa Maisara dari SAM Nurul Iman, Bukit Ceraka. Akak Arisa, boleh ceritakan apa pengalaman menarik Akak Arisa sepanjang pesta buku kali ini? Baiklah, pada pendapat saya antara pengalaman yang terbaik dekat pesta buku ni, yang pertama ialah rakan-rakan saya. Sebab tanpa rakan-rakan saya memang tak boleh lah nak cari seseorang dekat sini. Yang kedua, pesta buku kali ni kat Selangor lagi lebih baik daripada yang tahun lepas. Lebih baik daripada mana-mana pesta buku yang saya pernah pergilah. Sebab dia ada banyak pilihan. Itulah. Terima kasih. Sama. Bersama saya adalah salah seorang murid dari SJKT Simpang 5 iaitu Arish. Arish, boleh saya tahu buku apa yang awak beli tu? Saya membeli buku rujukan seperti buku sains, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kenapa awak beli buku ni? Saya membeli buku ini untuk membuat latih tubi pada cuti sekolah yang akan datang. Terima kasih. Bersama saya ialah Dato' Imoda. Dato', boleh tak nyatakan hasil karya yang dibawa di booth pesta buku kali ini? Okey, mari saya tunjukkan kepada anda semua karya-karya saya. Okey, di sini saya ada buku komik Pimai-Pimai Tantu. Ini adalah Flex Sewangi, semua karya saya. Dan juga ini adalah sitcom yang pernah saya berlakon dan saya ceburi satu ketika dulu. Juga ini buku keluaran saya, koleksi saya berwarna-warni. Yoshimura merupakan koleksi gila-gila dulu dan di spin off dijadikan buku juga. Dan juga ini adalah watak muda, aktor apa cerita untuk orang Perak. Saya juga ada t-shirt Pimai-Pimai Tantu semua legend untuk jadi kenang-kenangan di mana Pimai-Pimai Tantu telah dirakam pada tahun 1983 lagi sampai orang masih lagi melihatnya di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Terima kasih Dato'. Sama-sama. Selain pameran buku, terdapat juga aktiviti yang interaktif untuk pengunjung yang mengunjungi pesta buku kali ini. Antaranya bengkel robotik, buah bicara, persembahan dan sesi bersama penulis. Selamat pagi, kami dari Warna Education hari ini mempunyai satu reruai yang akan menjalankan bengkel apa-apa bagi robotics dan juga pengaturcaraan Scratch. Murid-murid yang datang, pelajar yang datang boleh sertai untuk percuma untuk mereka dapatkan pendedahan kepada program pembelajaran kami yang berpusatkan pelajar dan guru-guru tidak perlu risau dan tidak perlu buat lesson planning. Semoga Pesta Buku Antarabangsa Selangor terus menjadi wadah ilmu, budaya dan inspirasi buat seluruh masyarakat. Pameran buku mungkin berakhir, tetapi perjalanan ilmu tidak pernah terhenti. Terima kasih atas sokongan anda. Teruskan membaca, teruskan meneroka. Saya Nur Insyirah dan saya Nurul Hadirahani. Sekian liputan khas dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Jumpa lagi dalam segmen PSS yang seterusnya. Suara kita, cerita kita. Bye.